Gasing urin dia banyak, kalau kita kita faham dengan seni kan, dia banyak seni. Dari segi gasing sendiri pada seni, si pemusih pada seni, tukar sambut dia pada seni, penuh dengan seni ya. Dan bezanya gasing ni dengan gasing pangkah? Beza dia banyak. Gasing pangkah dia dia kayu saja. Kayu saja, lepas tu dia guna kayu dia dia biasanya pakai kayu keras ha. Tapi gasing urin ni kayu lembut pun boleh pakai. Tak semesti kayu keras. Cuma kayu ni kita fokus kita kepada kayu tu yang cantik ah. Okay. Cantik contohnya macam ni dia original kan. Kita tak payah lukis lagi dah. Kita ambil daripada pokok macam ni, kita buat gasing macam ni dia. Tak payah kita lukis, tak payah kita lukis. Selalunya kayu apa dipakai? Kalau kayu ni kayu berbaru. Kayu berbaru dan kayu merbau. Kayu lain pun kita boleh pakai juga.